pada permulaannya kampus utamanya memang semuanya all in dekat Kuala Lumpur kan. Lepas program diploma di bawah UTM dibawa kepada space UTM. Penawaran di Johor tu satu tindakan yang betul. Pandangan saya sebenarnya jenama UTM tu satu jenama yang sangat mahal. Ini kita nak reveal lah. Kat mana-mana kita tak reveal lah, kita reveal kat podcast ni je, kat Next on Podcast je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam podcast Next on Podcast yang dibawakan khas oleh Space UTM. Saya Nur Umairah binti Muhammad dan hari ini kita ada tetamu yang hebat dengan topik yang lebih menarik. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk terus subscribe kita punya YouTube channel kita dan juga kongsikan kita punya channel Facebook kita Space UTM dan juga turn on notification ting 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 ting. Dan juga hari ini kita ada membawa satu topik iaitu mengenai sejarah masa kini dan juga apa amanah yang kita nak bawa. Dan juga hari ini kita punya tetamu istimewa kita all the way from Kuala Lumpur yang kita bawa khas iaitu Encik Faizul Azli, iaitu pengurus besar bahagian Pusat Pengajian Diploma. Sihat Encik Faizul? Alhamdulillah. Datang daripada KL kan Encik Faizul Betul. Sihat Encik Faizul Dan juga Encik Faizul juga merupakan pengurus besar, dan saya sememangnya mengenali Encik Faizul pada ketika itu dimulakan dengan sebagai jawatan ketua jabatan. Saya pun masa tu masih baru juga jumpa dengan Encik Faizul sebagai ketua jabatan, kita bekerjasama dan sehingga hari ini. Dan orangnya senang bekerjasama, mudah berkomunikasi. Bukan nak masuk KPI Encik Faizul tapi kita mudahlah nak bekerja Encik Faizul sehingga sekarang pun Encik Faizul. Encik Faizul pun dah berapa lama berkhidmat dengan UTM Encik Faizul? Saya dah daripada 1998 sebenarnya. 1998. Okey. So Encik Faizul pun sekarang daripada masuk sebagai pensyarah dan sekarang kini dah duduk dalam bidang-bidang pengurusan lah untuk memantau program-program diploma. Betul lah kan? Okey. Mungkin Encik Faizul kalau kata ada sedikit untuk perkenalkan diri dulu ke? Ada ke Encik Faizul nak perkenalkan diri? Terima kasih kepada Puan Umay dan juga tim kerana menjemput saya untuk sesi ini. So saya sekarang sebagai pengurus besar lah Pusat Pengajian Diploma, baru sahaja daripada hujung 2025. So hujung saya rasa macam dah lama. Belum setahun pun. Belum setahun okay. Jadi tapi saya dengan UTM sejak 1998 lah. Dan base saya di Kuala Lumpur, walaupun kita ada pelajar dan staf untuk Pusat Pengajian Diploma di Pusat Kuala Lumpur dan juga di Pusat Johor Bahru. Betul. Dan juga kalau ikutkan sejarahnya lah daripada segi diploma Space UTM ni, di mana pada ketika itu kampus ni memang original daripada Kuala Lumpur lah. Segala program diploma yang mana kalau tak silap saya lah, kita memang kita fokus kepada program kejuruteraan yang kita offer dekat sana. Dan kemudiannya semakin banyak program yang kita lahirkan, kita buat sehinggalah sekarang kita ada lebih kurang berapa program Cik Faizul? Okey, untuk Pusat Pengajian Diploma sekarang ni kita ada 15 program diploma. Ada 15 program, betul. Terdiri daripada program-program diploma kejuruteraan, macam kejuruteraan awam, electrical, mechanical, kejuruteraan kimia, dan juga program-program pengurusan teknologi, perakaunan, sains sukan, dan juga daripada alam bina dan ukur. Banyaklah, ada 15 program kesemuanya. Betul. Dan juga sebenarnya diploma Space UTM ni dahulunya kalau katalah waktu di bawah pengurusan UTM pada ketika itu maknanya dia dikenali sebagai sekolah teknik dulu, sekolah teknik maktab teknik atau maktab teknik lah. Pada zaman 1940-an mungkin 50-an 40-an lah Encik Faizul kan? Maksudnya bermula dalam pada 50-an tu ditawarkan diploma dalam bidang-bidang kejuruteraan di bawah maktab teknik sehinggalah sekarang lah. Ya, lepas tu dia ada naik kepada ITK, Institut Teknologi Kebangsaan, lepas tu barulah di-upgrade kepada sepenuhnya kepada universiti. Betul. Universiti Teknologi Malaysia sehinggalah sekarang. Betul. Ya. Pada permulaannya kampus utamanya memang semuanya all in dekat Kuala Lumpur kan. Lepas tu barulah kita dapat tanah anugerah, kita ke Johor Bahru tukar HQ, tapi kita punya program diploma remain masa tu dekat UTM KL masa tu kan dekat kampus Kuala Lumpur lah. Dan kita ada transisinya.
Dan inilah yang kita nak berkongsi, nak bercerita ni. Dan apabila ada maknanya dia offer di kampus Kuala Lumpur, kemudian ada transisi di mana program Space Diploma Space UTM ini ditransisikan kepada PUPW. Public University Private Wing. Okey, adakah pada ketika itu Encik Faisal masih lagi tengah berkhidmat lah, tengah berkhidmat. Mungkin boleh tak ceritakan situasi ataupun mungkin pada ketika itu apa arahan, maknanya mandat yang diterima dan apa masa tu yang kita buat dekat peringkat transisi tu? Pada masa tersebut, saya rasa dalam 2016 kita telah mulalah tawarkan program diploma dan diuruskan oleh Space dalam bentuk PUPW. Jadi ada perbezaan lah dari segi sebelum itu di mana yurannya ada sedikit kompetitif, faham. menyesuaikan dengan keperluan semasa. Cuma dari segi penawarannya kita baru sahaja beberapa tahun ke belakang ini yang kita mula juga tawarkan di pusat Johor Bahru. Ya, kita mula menawarkan program kita di pusat Johor Bahru 2018 kalau lebih kurang lah. Tapi kita mulakan dengan program daripada Jabu punya program. Betul. Kan? Ya, untuk program Alam Bina, Seni Bina dan juga Ukur Bahan, betul. Kan kita mulakan diploma. 2 program tu dahulu masa tu. Untuk first kita buka opening campus dekat Johor Bahru, Encik Faizal. So waktu transisi tu, adakah Encik Faizal terlibat secara langsung dalam perubahan dan sebagainya, gerakan kumpulan untuk kita tubuhkan transisi ke space? Pada awalnya dari segi memang saya berada di pusat pengajian diploma pada masa itu. Pada masa tersebut sebagai ketua program lah. Saya asalnya ketua program Diploma Sains Komputer. Jadi pada masa itu kita dan juga perkembangannya bukan saja kita mula menawarkan dalam format PUPW, kita juga sentiasa mengemas kurikulum. Jadi sehinggalah sekarang dari asalnya program, boleh kata kebanyakan program diploma asalnya 3 tahun. Sekarang ni dari 15 tu hanya 1 atau 2 program saja yang masih dalam 3 tahun, yang lain telah diubah menjadi 2 tahun, 2 tahun setengah yang kita sentiasa kemas kini lah. Okey, faham. Dan juga saya ingat lagi transisi ketika tahun 2015-2016 adalah satu tempoh transisi di mana program diploma di bawah UTM dibawa kepada Space UTM. Dan pada ketika itu Encik Faizul, saya ini kita nak reveal lah. Kat mana-mana kita tak reveal lah, kita reveal kat podcast ni je, dekat Next on Podcast je. Tapi disclaimer, ini cuma perkongsian sahaja, tak ada any pertuduhan atau apa-apa lah. Pada ketika 2015-2016 tu, saya tengah buat degree dekat UTM. So saya ingat lagi pada ketika itu, kita one of the MPP punya kabinet lah. MPP punya kabinet. So dalam kita punya MPP perwakilan tu, kita ada pelajar diploma kita lah kan biasanya. Dan saya ingat lagi, during that time, yelah, kita duduk MPP kan macam YB lah kononnya. So kita akan dengar kutip masalah lah, pergi ke fakulti dan even kita pergi ke kampus Kuala Lumpur berjumpa dengan MPP KL pada ketika itu dan pelajar diploma lah. So one of the usul yang dibawa adalah pada ketika itu adalah diminta untuk diploma ini dibawa ke UPU semula pada ketika itu. Tetapi kita di peringkat itu kita tak bawa kepada pengurusan lah. Kita maklum dan kita mengambil tahu bahawa telah diputuskan di bahagian pengurusan bahawa itulah kita punya kaedah menjalankan program pengurusan itu diberikan sepenuhnya di bawah Space UTM dan sebagainya. So waktu ketika itu pelajar kita pun baik-baik kan. Diorang pun tak adalah macam kata orang tu buat demonstrasi ke apa, tak ada. It just macam mereka menyampaikan hasrat, tetapi ialah pengurusan itu dah dibuat. Muktamadnya memang ada transisi kepada Space UTM lah. Daripada ketika itu pun saya percaya untuk kita meyakinkan mak ayah nak meyakinkan ibu bapa transisi ni pun satu cabaran lah, betul kan Encik Faizul? Ya, jadi pada permulaannya itu ialah sesuatu yang baru tu mungkin belum difahami sepenuhnya dan sebagainya. Betul. Ada orang kata cabaran lah di situ. Tapi jika melihat kepada perkembangan daripada 2015-16 sehingga sekarang, kita nampak trend permohonan pelajar dan sebagainya baik.
Dan dari segi lepasan pelajar diploma juga, kalau kita tengok UTM punya graduate employability juga Tinggi. 100%, Betul, betul, maksudnya betul. memang pelajar-pelajar kita akan sama ada sambung belajar kebanyakannya dan ataupun masuk ke industri lah untuk Faham. berkhidmat di jabatan kerajaan ataupun Betul. di syarikat swasta. Dan sekarang pun saya rasa mungkin we can proudly say that kita punya enrolment pelajar pun semakin meningkat Encik Faizal, dan Betul. sekarang pun kita ada lebih kurang 1,900 pelajar dekat dalam kampus untuk dua-dua kampus KL dan Johor Bahru. So saya rasa mungkin bila walaupun transisi berlaku, tetapi kita di Space UTM mengambil dan menguruskan dengan lebih baik. Mungkinlah pada permulaannya kita nak meyakinkan, kita agak a bit struggling kan untuk kita dapatkan pelajar semula, dapatkan kepercayaan semula kan, tetapi lama kelamaan kita ada demand, maknanya kita boleh duduk kat dalam market tu. Cik Fazil rasa? Saya rasa pandangan saya sebenarnya jenama UTM tu satu Betul, jenama sangat yang kuat. sangat mahal. Betul, Kerana dia betul, bukan betul, sekadar betul. satu nama, dia juga menggambarkan bahawa produk-produk atau program diploma kita memang memenuhi keperluan industri dan juga adhere ataupun mematuhilah Betul, faham. keperluan-keperluan daripada badan-badan profesional seperti lembaga jurutera, lembaga juruukur, dan juga bagi program-program yang bukan di bawah lembaga-lembaga ini memang kita ada accreditation daripada MQA. So accreditation ataupun pengiktirafan daripada badan-badan profesional dan MQA itu sebenarnya menunjukkan nama program tu dengan UTM adalah selain daripada sejarah dia, warisan universiti yang lama dari awal dulu, dia juga menggambarkan kualiti lah. Faham. Dan juga bagaimana produk ataupun program di rumah kita boleh menyediakan pelajar sebagai satu dari segi kemahiran ilmu dan juga kemahirannya untuk masuk ke dalam industri ataupun untuk melanjutkan pelajaran lah ke peringkat ijazah selepas diploma. Okey. Encik Faizal pernah ada pengalaman sebagai seorang KP, ketua program, pernah ada pengalaman sebagai KJ, ketua jabatan, dan sekarang sebagai pengurus besar. So kalau Encik Faizal boleh kongsikanlah kan, antara kesemua ini apakah cabaran-cabaran yang mungkin daripada dulu sehingga sekarang, cabaran yang mungkin stage by stage, apa yang kita nampak daripada segi pengurusan program diploma ni sebenarnya? Okey, antara stakeholder kita yang utama adalah pelajar Student lah, betul, of course. yang kita memang berdepan orang kata sepenuhnya. Juga kita pun engage dengan ibu bapa. Faham. Dan juga pada masa yang sama engagement kita dengan industri. Bila saya mention tadi, selain daripada bila pelajar ni, kebanyakan pelajar kita adalah lepasan sekolah yang baru lepas SPM. Betul, jadi transition betul. daripada alam persekolahan ke universiti itu, di situ ada kata cabaran jugalah kepada staf-staf akademik, Betul. kepada staf-staf sokongan kita. Kemudian cabaran lain adalah nak pastikan bahawa produk kita tu, program diploma kita tu mesti tak statik dan sentiasa memenuhi keperluan industri, keperluan board yang faham. berkenaan. So that sebab tu kalau tengok seperti saya katakan tadi, diploma kita sekarang ni ada yang dah jadi 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah, tapi ada juga program yang memang board menetapkan mesti 3 tahun. Seperti contohnya diploma ukur tanah. Jadi maksudnya kita kena melihat keperluan industri, board dan sebagainya, pada masa yang sama menyesuaikan dengan senario terkini dari segi teknologi. Sebab tu kita juga sedang melihat program-program mungkin ODL dan sebagainya. Betul. Untuk sesuaikan dengan tambah kita sekarang pun dari segi negara juga ada bekerja dari rumah. Jadi itu juga cabaran lah, di mana mungkin kelas 5 hari bekerja, 2 hari mesti dilakukan secara online. Jadi dari segi pengurusan akademiknya, peperiksaan, perkhidmatan kepada pelajar dan sebagainya, itu satu benda yang kita kena terus kekalkan kualiti supaya jenama UTM dan legasi warisan tu masih kekal. Maksudnya nilai tu masih tinggi untuk menarik minat pelajar dan juga ibu bapa untuk terus menyertai program diploma kita lah.
Encik Faizul, kalau ini kita cakap daripada segi program. Kalau kata daripada segi student, daripada segi ialah student, kita kena memahami bahawa sekarang Gen Z kan. Betul. Adakah mengendalikan pelajar dahulu dengan pelajar sekarang pun ada cabarannya juga ke? Betul, untuk bagi pengalaman yang hampir 20 tahun atau Faham, lebih tu, kita faham. dapat tengok bahawa pelajar-pelajar generasi yang berbeza ni dia terdedah dengan teknologi dan juga in fact term-term yang berbeza lah. Ya. Jadi sebagai pensyarah kita pun kita bukan lahir zaman ada FB, Faham, TikTok dan betul. sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dari segi contoh staff kita, dari segi kaki tangan akademik dan juga kaki tangan sokongan, kita juga ada generasi-generasi baru dan lama. Untuk kita tackle je orang ni. Jadi itu membantulah, itu membantu untuk menyesuaikan sebab ada pelajar dia even contoh FB misalnya dah tak, kalau sekarang ni FB ni tak kalau relevan. orang tua lah kan. Mungkin satu masa nanti TikTok pun mungkin akan sampai satu masa di mana TikTok tu pun akan dilihat sebagai satu yang dah tak trendy. Betul. Dan itu walaupun tidak beri kesan secara direct dari segi penyampaian ataupun kualiti ilmu itu, tapi dari segi teknologi yang kita gunakan, approach kita kepada pelajar. Samalah dalam katalah kita berusaha dengan pelajar dari segi message misalnya. Mungkin bahasa itu pun agak berkembang kan. Betul. Dan mungkin kita kena orang kata lebih terbuka dan lebih cuba memahami bahawa itulah sebab dalam dunia ni bahasa juga berkembang. Sebab tu ada, kalau dulu perkataan selfie tu tak wujud pun. Kan? Sekarang ni selfie tu dah jadi satu. Betul. Kalau dulu saya milenial lah. Milenial by the way, sekarang Gen Z BTW. So kita kena orang kata cakna dan mengambil perhatian, walau bagaimanapun kita tak boleh compromise lah dari segi yang kata kualiti akademik, jawapan dalam peperiksaan dan sebagainya, masih ada standard yang kita kena kata pelihara. Baik, Cik Faizul. Kita akan sambung sekejap lagi. Kita rehat sekejap untuk kita tarik nafas, minum air dulu. Okey. Okey, bertemu kita kembali setelah berehat tadi Cik Faizul dalam Next On Podcast yang dibawa khas oleh Space UTM. Okey Cik Faizul, tadi kita ada bercakap berkaitan dengan enrolment pelajar kita yang dah semakin meningkat pada sekarang ni lah. And kita ada lebih kurang 1,900 pelajar. So kita nak tanyalah, pada ketika dulu sewaktu di bawah pengurusan UTM, berapakah bilangan pelajar kita yang mungkin pada tu letup-letupnya tu, berapa tu Cik Faizul? Seingat saya dalam 90-an dulu, masa tu nama pusat tu ada pertukaran lah, daripada pusat pengajian diploma PPD juga macam sekarang. Dan selepas tu di bawah Kolej Sains dan Teknologi, KST kita panggil, Kolej Sains dan Teknologi bawah UTM yang menguruskan semua program-program tu. Memang kalau seingat saya kita ada pelajar yang sangat ramai, antara fakulti terbesar lah di UTM, 3-4 ribu pelajar. Kalau dari segi ijazah, seingat saya pada masa tu fakulti elektrik yang ramai juga pelajar. Masa tu maknanya kita pernah buat ijazah sekejap lah dekat degree, dekat KL maksud saya. Tak, memang diploma saja. Maksud saya dari segi bilangan pelajar yang 3-4 ribu tu, kira tak jauh dengan fakulti yang di sekarang. Skudai. Contoh fakulti hujan elektrik pada masa itulah ramainya pelajar tu. Cumanya bila kita mula mengambil pelajar dalam PUPW dalam 2016 begitu, pelajar kita kalau compare dengan pada masa itu dengan sekarang, memang sekarang ni dalam 2000 tu sangat meningkatlah kan. Meningkatlah. Dan tahun lepas untuk 2025 kemasukan kita dapat dalam lingkungan 1,000 pelajar. 1,000 pelajar untuk 2 kampus lah. Untuk kemasukan baru. Jadi itu yang menjadikan kita punya enrolment sekarang ni hampir 2,000, 1,900 lebih daripada kampus. 15 program, 2 kampus. Cuma mungkin kalau nak dilihat perbezaan dulu misalnya zaman awal dulu,
bila graduation dan sebagainya dibuat di Kuala Lumpur lah. Oh, Di okey. Pada zaman tu lah. di Dewan Tan Sri Ainuddin. Ainuddin Wahid, Aha, sebelum adanya kampus di Johor Bahru. di Johor Bahru ni, dan Oh, sekarang okey. majlis convocation dan sebagainya semua memang telah Akan dibuat buat di sini. sepenuhnya Betul. di kampus Johor Bahru lah. Okey. Dan pada ketika itu Encik Faizal, kalau kata dengan bilangan pelajar yang mungkin 3,000 yang macam Encik Faizal nyatakan tu kan, kita menawarkan program berapa banyak program maknanya. Sekarang macam sekarang 15. Mungkin saya rasa pada ketika itu lebih kurang ke ataupun ada program yang kita tak tawarkan dululah di peringkat diploma di bawah PPD ataupun KST. Umpamanya macam diploma sukan dan kejegasan. baru itu saja. adalah yang terbarulah Betul, yang kita mula tawarkan. Yang lain-lain tu macam diploma kejuruteraan yang awam, mekanikal dan sebagainya, memang orang kata telah lamalah berada dalam penawaran di peringkat diploma yang ditawarkan oleh UTM. Jadi yang orang kata terkini yang kita terbaru programnya diploma sukan, dan untuk diploma sukan ni kita ada penawaran di Johor sahaja. Johor Bahru sahaja. Jadi untuk yang 15 program tu pun bukan semuanya ditawarkan di kedua-dua pusat. Ada program yang hanya saya rasa dalam 12-13 program memang kita tawarkan di kedua-dua pusat. Tapi untuk diploma sukan hanya ditawarkan di Johor. Dan diploma pengurusan harta tanah, diploma ukur tanah, itu hanya ditawarkan di kampus KL berserta diploma kejuruteraan elektronik. So ada beberapa program yang kita tawarkan di satu kampus lah atas kesesuaian staff dan sebagainya. Dan perkembangannya sekarang ni kalau kita lihat dari segi kekuatan staff dan juga enrolment pelajar, kita nampak trend juga bahawa ada peningkatan di kampus Johor. Berbanding berbanding di Kuala Lumpur. Tapi tidaklah orang kata, saya rasa mungkin dalam 55% di Johor, 45% di kampus Kuala Lumpur. Tapi itulah adalah keistimewaannya dua-dua kampus tu. Kalau contoh di Kuala Lumpur tu, kita masih lagi ada beberapa blok-blok lama yang daripada maktab teknik yang masih ada yang blok asrama yang diubah suai dan sebagainya. Jadi warisan tu, nama tu masih masih kekal lah kalau di Kuala Lumpur. Sekarang pun kalau kata kita masih yang di bahagian proses akademik duduk sekarang kat bangunan tu, adakah itu memang tempat awal ketika zaman bukan masuk Puan Umai yang pusat pengajian diploma yang tu agak baru jugalah. Tapi masih ada lagi blok-blok pelajar asrama yang orang kata yang lama dahulu yang masih UTM kekalkan untuk di kampus Kuala Lumpur tu, untuk menunjukkan kenangan kepada warisan ataupun sejarah UTM yang saya rasa akan tapi pada masa yang sama banyak juga blok-blok baru yang telah dibangunkan. Jadi dengan high flat classroom kalau di residensi UTM. Jadi dua-dua kampus Kuala Lumpur dan Johor Bahru tu ada keistimewaannya masing-masing. Betul. Dia punya ni lah kan, masing-masing punya keistimewaan. Dan juga Encik Faizal, pada ketika itu juga kan, pada ketika dahulu juga, adakah kelas tu ialah kelas sepenuhnya dekat dalam UTM KL kan? 3,000, 4,000 tu memang boleh cover lah semua kelas, facilities tu kira cukup. Bila kita cakap pasal diploma ni, pasal diploma baru dibawa ke Johor beberapa tahun ke belakang. Jadi sebelum ini dari segi sebab diploma UTM juga ditawarkan di kampus KL, dan kampus KL ni mengalami satu perubahan besar dari segi pembangunan kampus. Jadi banyak blok-blok contohnya bangunan-bangunan baru yang di bawah MJ IIT ataupun Menara Razak dan sebagainya. Jadi ada masjid baru di UTM. Jadi semasa pembangunan tu tentulah pelajar-pelajar diploma pun terkesan. Jadi ada masa juga yang kita juga menggunakan fasiliti luar lah di Kampung Baru ataupun di Jalan Tun Razak dan sebagainya, khususnya untuk kita juga selain daripada diploma sepenuh masa, ada juga program-program diploma
separuh masa. Ya, yang Jadi dekat kelas on weekend. facilities tu disesuaikan dengan perkembangan kampus. Tapi alhamdulillah sekarang ni untuk hari ini nampaknya bangunan-bangunan utama telah orang kata sedia dan sebagainya. Jadi pelajar dapat menggunakan fasiliti yang mungkin bukanlah 50-an, tapi kita ada lagi dewan kuliah yang style lecture yang tradisi tu kayu dan sebagainya masih berfungsi. Dan juga kita ada high flat classroom yang kata yang terkini dan juga bilik-bilik kuliah yang lain lah yang di Menara Razak misalnya. Dan kalau di kampus di Johor Bahru ni T05, kalau kita tengok bilik-bilik kuliah kita pun yang yang agak orang kata terkini lah kan? Moden lah, Gen Z yang moden. So itu antara keadaan semasa yang tapi walau apa pun maksudnya dari segi ruang dan sebagainya, dia punya keutamaan adalah pada produk diploma itu sendiri kan. Maksudnya kita deliver kita punya academic quality dan sebagainya, Encik Faizul kan. Jadi kita kena pastikan, sebab tu benda tu dia tidak berhenti. Kita akan melalui akreditasi, pemurnian kurikulum. Kita panggil external examiner untuk datang advise kita, bagi komen dan sebagainya supaya memastikan produk tu sentiasa memenuhi keperluan industri dan keperluan dari segi pendidikan tinggi, standard, lembaga dan sebagainya. Encik Faizul, kita anggarkan pada tahun 2018 lebih kurang kita mula expand kampus Diploma Space UTM ini ke Johor Bahru. So pada ketika itu Encik Faizul rasa apa dia punya mungkin cabarannya? Adakah ada ke pelajar nak belajar kat JB ni? Kita nak buka berapa banyak khusus program kat sini? Ada takers ke? Ada market, ada demand ke? Ada tak perkara-perkara begitu? Pada awal kata penawaran program diploma di Johor, sebab tu kita tidak menawarkan ke semua program yang ada di Kuala Lumpur. Kita test market dululah waktu tu. Tapi berdasarkan orang kata bila kita mula menawarkan tu, kita nampak bahawa penawaran di Johor tu satu tindakan yang betul. Faham. Berdasarkan kepada pengambilan pelajar. Sebab tu kalau tengok daripada 2 program awal yang ditawarkan dulu, sekarang ni kita dah ada 13 program. 12 ataupun 13 program yang kita dah tawarkan di Johor Bahru. Dan yang kita tak tawarkan tu pun mungkin ada perkara yang kita sedang semak dari segi keperluan board dan sebagainya. Faham. Dan akhirnya saya rasa apa yang ditawarkan di Kuala Lumpur tu memang miring kan? InsyaAllah akan juga ditawarkan di Johor dan sebaliknya lah, supaya pelajar ada ada pilihan. Dan sebab kita juga nak memenuhi orang kata keperluan stakeholder kita selain pelajar dan parent. So parent, ibu bapa ni pun ada dia punya preferences juga. Ada yang dia memang nak anaknya di KL supaya boleh dekat rumah dan sebagainya. Ada yang walaupun parent di KL, dia nak anak dia ke JB, duduklah independent di JB, habiskan diploma. Jadi benda faktor itu sebenarnya bila ada 2 kampus ditawarkan tu agak istimewa juga sebenarnya. Bukan banyak fakulti dalam UTM yang ada menawar pelajar di kampus KL dan kampus Johor Bahru. Jadi itu juga satu cabaran lah kepada kita pusat pengajian diploma bila menguruskan pelajar, sebab kebanyakan fakulti lain pelajar terdaftar di satu kampus. Kecuali pelajar PPSM, mungkin dia ada separuh masa di Kuala Lumpur dan ini. Jadi itu kalau sebagai Umai pun membantu kita dalam pengurusan akademik pelajar dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita dari segi penyelarasan misalnya kan. Maksudnya kita ada dari segi kursus tu penyelarasnya di Kuala Lumpur ataupun di Johor Bahru. Tapi kita mungkin tawarkan juga di kedua-dua kampus. Jadi cabaran kalau kita tengok dari segi pelaksanaan operasi, ujian dan sebagainya kan? Jadi benda tu perlu diuruskan dengan sebaiknya dengan resources yang ada lah. Betul. Faham. Jadi kita sentiasa cuba pastikan yang semua berjalan paling baik lah. Dan berjalan dengan baik lah. Betul. Dan juga saya masih ingat juga pada 2018 sehinggalah saya ingat perubahan yang saya rasa macam paling banyak berlaku 2023 ke 2024, di mana pada ketika itu kita start 2023 kita start
terus offer sains komputer. 2018 hingga 2023 kita maintain je dua Betul. program ni kan. Seni bina dengan ukur bahan. Lepas tu 2023 kita terus kita buka dulu dengan sains komputer. Lepas tu kita terus offer diploma sukan, berganda-ganda sehinggalah sekarang. Daripada kita nampak lah memang okey, inilah pembangunan dekat kampus Johor Bahru ni kita boleh nampak dia punya agresifnya meningkat lah kan Cik Faizul kan. Betul. Dari segi penawaran Ya, penawaran pengambilan pengambilan program dan pelajarnya. sebagainya kita nampak. Dan tapi saya gembira juga dengan pertambahan dan sebagainya, fasiliti tu ada, orang kata Ditambah baik juga ditambah selalu. baik, Betul. ambil bilik syarah dan sebagainya, disesuaikan dengan keperluan lah. Betul. Okey. Dan juga Cik Faizul, kalau Cik Faizul melihat juga dekat space UTM sekarang ni, dekat diploma kita, apakah juga di peringkat Encik Faizul kalau tengok pelajar kita, adakah mampu untuk bersaing dengan pelajar-pelajar lain? I mean daripada segi mungkin kita punya pelajar kualiti kita, program kualiti kita, mampu kita melahirkan pelajar yang mungkin boleh bersaing dengan, kalau kata masuk ke degree nanti ni, boleh bersaing dengan budak matrik kita, budak form 6 dan sebagainya. Apa pandangan Encik Faizul berkaitan dengan kualiti program, kualiti student kita ni semua ni? Okay, kekuatan kita, betul. Diploma di bawah Pusat Pengajian Diploma ni, pertamanya kita punya bila kita bangunkan satu program tu, semua memang perlu memenuhi standard yang ditetapkan. Pada masa yang sama, dalam standard itu telah membantu kita juga dari segi engagement dengan panel penasihat industri, pemeriksa luar. Jadi kita sentiasa memastikan bahawa nama tu terpelihara lah, nama UTM, warisan tu terpelihara, jadi kualiti tu sentiasa terjaga. Dan bila kita ambil staff pun kita pastikan bukan sekadar, sebab bila kita tawarkan program diploma ni, dia akan melibatkan facilities, kandungan program tersebut, staff yang menyampaikan, dan juga kombinasi semua ni kita perlu pastikan dia sentiasa yang paling baik lah, untuk terbaik. Tapi akhirnya graduan diploma ni, kalau kita nak ukur orang kata bagus ataupun tidak, memang untuk KPT memang dah ada satu metrik, iaitu graduate employability. So dari segi itu UTM antara universiti yang bila kita capai 100% tu menunjukkan bahawa graduan kita termasuk diploma boleh join the market sebagai pekerja, dan tapi kebanyakannya adalah akan sambung lagi pengajian. Jadi sama ada di UTM, sebab kebanyakan pelajar yang masuk diploma UTM ni memang hasrat mereka adalah untuk sambung ke UTM juga. Di peringkat ijazah. Tapi dengan bilangan pelajar yang ramai dan sebagainya, so ramai juga pelajar kita yang pergi ke IPTA ataupun universiti lain, dan UM pun ada juga. Betul, boleh kata dia luar negara kan. Jadi memang tak ada isu dari segi kualiti diploma yang pelajar bawa. Bila dia graduate tu, dia boleh pegang diploma daripada UTM dengan warisan dan gambaran kualitinya yang diterima di UTM juga, dan juga di universiti lain ataupun dalam pekerjaan. Selain daripada kita ada pelajar tempatan lokal, kita juga ada pelajar daripada luar negara kan Cik Faizul kan? Kita ada daripada Indonesia, daripada kita ada daripada Myanmar juga. Jadi dan ada pelajar yang memang bawa adik dia juga. In fact, ada seorang pelajar daripada kelas saya juga tu, abang dia mungkin diploma engineering tapi dia ambil diploma sains komputer. So maksudnya berdasarkan feedback abang reference, rujukan cuma pelajar antarabangsa kita taklah ramai sangat. Biasa untuk yang dalam 10 orang macam tu kan, lebih kurang ramai dalam 15 program tu di KL dan di JB lah. Jadi kita pun akan terus penawaran tu memang sentiasa terbuka. Betul, berkembang dan terus kita tawarkan yang terbaik lah Cik Faizul.
Dan Cik Faizal rasa dalam perkembangan diploma space UTM ni kan, mungkin apakah peranan-peranan daripada pihak-pihak pengurusan universiti juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan kita punya program diploma kita ni sentiasa berkembang daripada segi pengurusan space UTM kita sendiri. Apa pendapat Encik Faizal juga? Dari segi pengurusan tertinggi misalnya, saya rasa yang pentingnya adalah memberi sokongan dari segi hala tuju. Contohnya sekarang ni untuk masa hadapan dengan sejajar dengan ciri-ciri pelajar baru yang TikTok dan sebagainya. Jadi mungkin di belajar online tu lebih pandai ataupun lebih banyak yang dia dapat. Jadi sebab tu kita juga tengah tengok program-program ODL, micro credential, stackable dan sebagainya untuk sesuaikan dengan keperluan itu, dan pihak pengurusan menyokong dari segi fasiliti, staffing, dari segi aktiviti-aktiviti pelajar, sebab bila pelajar bila kita tawarkan program diploma tu, dalam program tu ada kursus-kursus dan ada kursus-kursus yang akan libatkan, contoh kalau pelajar diploma ukur tanah, dia ada kemah ukur. So maksudnya bukan sekadar masuk kelas, belajar dalam kelas dan keluar. So setiap kursus tu dalam program diploma ada kursus-kursus yang akan menyumbangkan elemen-elemen lain, lawatan ke industri. Bagi experience. Betul, dan itu akan juga melibatkan kos. Setakat ni memang pihak pengurusan bila benda tu keperluan akademik, setakat ni tak ada halangan. Tak pernah menolak lah. Jadi pelajar akan ada, sebab di situlah pelajar ada engagement dengan pihak luar, tengok dunia sebenar. Dan satu lagi kekuatan, mana yang program yang dalam standard program memang ada latihan industri. So program kita semua memang ada latihan industri lah. So latihan industri itu sangat penting dari segi mendedahkan pelajar kepada keperluan sebenar dalam industri, yang mana dia boleh relatekan dengan kursus-kursus yang dia dah ambil dalam program-program diploma tu. Okey, faham. Dan juga Encik Faizal, tadi juga kita ada bercakap tentang pelajar kita memang employability yang sangat tinggi dan kita pun sangat berbanggalah kan. Dan juga daripada segi Encik Faizal juga kalau kata daripada segi program, kita memang memberi pengalaman pembelajaran yang baik dan berkualiti kepada pelajar kita, supaya pelajar kita ni menerima experience yang sangat, kata orang tu, sebanyak mungkin yang kita nak bagi supaya mereka pergi ke tempat lain lah. Dan juga kalau daripada segi inisiatif program yang pelajar ambil, mungkin apa yang program dah banyak buat untuk bantu pelajar sebanyak mungkin, kalau kata pergi jumpa industri, apa yang kita nak buat untuk pelajar ni supaya nampak experience yang lebih banyak tu, kalau daripada segi program. Pertama saya sebut tadi, dari segi engagement dengan industri itu memang telah dia by plan. Maksudnya memang telah dirancangkan, bukan by accident di mana kita fikirkan kemudian masa rangka program akademik tu. Kita memang dah mapping siap-siap. Dan kita juga kena, mungkin saya highlightkan bahawa kita dalam UTM. Jadi UTM sendiri adalah satu universiti yang sangat berkualiti. Jadi standard, contohnya sekarang ni semua kurikulum kita kena mapkan dengan future oriented curriculum, FOCU. Jadi setiap program memang telah melihat macam mana kursus-kursus apa yang nak orang kata memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Jadi bagusnya kita dalam UTM, maksudnya kita tidak orang kata fikir sendiri. Betul, macam mana kita nak jaga kualiti kita. Universiti juga ada dasar-dasar dia dengan UTM Essence dan sebagainya yang akan jadi satu garis panduan pelaksanaan di semua peringkat lah, bukan diploma saja, di peringkat ijazah dan sebagainya. Jadi pembangunan program dan sebagainya akan memenuhi keperluan-keperluan terkini, sama ada keperluan itu memang daripada MQA, KPT dan sebagainya, ataupun yang ditetapkan oleh pihak UTM. Jadi kita sentiasa, sebenarnya proses ni dia tidak selesai. Dia sentiasa ditambah baik. Ada keperluan terkini yang sebab tu pemurnian kurikulum tu sepatutnya habis pelajar satu kohort tu selesai, kita akan semak balik. Contohnya untuk hari ini misalnya, itu pertama kali untuk diploma sains komputer, kita sebelum ni tak ada kursus tu.
projek untuk Okey. diploma, tapi memang keperluan computing standard. Jadi kena ada kursus tersebut dan kita tawarkan, dan ini adalah pelajar Macam yang buat presentation, kena untuk bina buat satu final sistem, project, punya project sistem dan sebagainya. dan boleh dilihat bersama dan dinilai dan Ya, sebagainya lah. Jadi maksudnya benda produk itu akan terus berkembang. Dia tidak ditambah dia tambah, dan juga tambah baik. terutamanya kalau bidang-bidang yang yalah, UTM kan universiti teknologi. Jadi teknologi ni memang sesuatu yang tak statik. Jadi penawaran program kursus pun akan ada juga banyak perubahan. Encik Faizal, tadi kita ada cakap juga bahawa ada beberapa program yang kita memang dah buat 2 tahun, 2 tahun setengah dan sebagainya. Pada ketika kita memang revise kurikulum untuk buat 2 tahun, 2 tahun setengah ni, kenapa? Adakah kita memang nak memenuhi standard sekarang ataupun pelajar sekarang kita memang nak cepat habis? Kita memang nak bagi pelajar cepat habis supaya adakah apa dia punya ni? Semua orang nak cepat, itu yang pertama kan. Kalau boleh dia masuk universiti, dia nak cepat tapi dia nak banyak ilmu, dia nak ada skill yang tinggi. Jadi kita kena sesuaikan. Tapi yang memandu kita adalah bila kita ada standard daripada board ataupun standard daripada MQA untuk bidang-bidang tertentu telah ditetapkan minimumnya paling cepat berapa lama. Faham, betul. Jadi sebab tu ada setengah program yang masih 3 tahun ditetapkan oleh board. Memang jadi itu memang board punya requirement dia kan. Supaya kita tetap fulfill. Kita tak boleh langgar lah kan. Macam ikut kita lah nak buat setahun ke setahun setengah, tak boleh. Kita akan, tapi kita cuba tengok kesesuaian. Faham. Kita jaga kualiti itu supaya kita masih fulfill all the requirement sama ada dari, dan panel industri pun menasihatkan kita juga kesesuaiannya. Contohnya bila latihan industri tu sesuai sebab mungkin untuk ijazah ada latihan industri dibuat bukan di hujung pengajian. Betul. Ada tapi di untuk diploma ada kesesuaiannya. Mungkin di akhir pengajian supaya pelajar boleh sementara tunggu sambung belajar continue di syarikat tu sementara tunggu sambung belajar ataupun mungkin terus bekerja. Tapi dari segi tempoh itu memang sebab tu kita tengok ada 2 tahun, ada 2 tahun setengah, maksimumnya 3 tahun lah. Dan ikut mana pun semua akan ikut garis panduan ataupun peraturan yang sepatutnya. Nak pastikan bila kita buat audit pematuhan ataupun audit daripada badan-badan profesional, dia masih memenuhi semua yang sepatutnya. Sebab benda-benda tu itulah yang memastikan bahawa kualiti tu akan berjaya dikekalkan dan nama UTM tu masih, bila kata diploma UTM tu masih lagi diterima dan ada value dia di situ. Dari segi warisannya kita nak jagalah supaya terus terjaga kualiti program tersebut. Kalau kata dulu kita pengambilan pelajar kita melalui sistem UPU lah ketika bawah pengurusan ketika dahulu, dan sekarang ni kita memang mengambil direct intake kepada bawah serat kita lah, bawah pengambilan pelajar di bawah space UTM. Dan juga mungkin Cik Fazrul ada rasa tak dia punya transisi tu juga adakah memberi kesan ataupun daripada segi kesannya daripada segi pelajar, bilangan pelajar ke, ataupun mungkin daripada segi kualiti ke, adakah dia memberi kesan ataupun pandangan Encik Faizul? Saya tak melihat itu menjejaskan kualiti lah. Cuma dari segi pengurusannya, cabaran dia berbeza bila lah. program diploma di bawah space, jadi pengambilan pelajar adalah secara direct. Tetapi kita kena ingat walaupun secara direct kita memenuhi requirement kita masih filter, kita ada kita punya betul dari segi standard program, minimum kredit dan sebagainya, kita penuhi semua keperluan tu. Dan pada masa yang sama, walaupun kita buka tawaran tu melalui sistem space sendiri, tapi kita juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KPT lah, dari segi bila kita boleh tawarkan dan sebagainya. Dari segi tapi menggunakan sistem lain bukan UPU tu sebenarnya tidak menjadi satu isu masalah, tidak menjejaskan kualiti pelajar sebab dia masih kena fulfill requirement yang sepatutnya. Betul. Faham. Okey. Dan juga sekarang ni pun kalau kita tengok pelajar kita pun memang pada saya memang
sangat berkualiti daripada segi deliver. Bila kita duduk kat bahagian pengurusan akademik kan Cik Faizul, kita akan melihat bahawa pelajar kita mampu nak develop satu sistem, walaupun dia mungkin satu projek final year projek dia sahaja, tetapi kita nampak bila kita mendengar tu kita rasa macam which is di luar kita punya lah, which is Gen Z kita sekarang ni memang sangat terdedah dengan kata orang tu daripada segi sekarang pun macam-macam AI punya ni. Betul. Kan, so diorang bila just Google ataupun just buat je, diorang boleh dapat dan diorang boleh sesuaikan dengan program mereka, walaupun bukanlah kita kata meniru, tidak, tetapi maknanya diorang sesuaikan idea itu dengan sekali deliver task tu dengan baik lah kan Cik Faizul. Kan Cik Faizul rasa? Betul. AI tu sepatutnya menjadi satu alat yang membantu boleh membantu kehidupan manusia. Jadi betul. Banyak benda yang boleh dipertingkatkan ataupun orang kata tambah baik kualiti dan sebagainya dengan penggunaan AI ni. Jadi sebagai pelajar pun, bukan sebagai pelajar aja, sebagai staff, sebagai pensyarah, sebagai pelajar, kita memang kena pasti tools apa yang boleh bantu kita dalam urusan kita, misalnya nak buat laporan kan. Jadi benda tu akan mempercepatkan proses dan membantu kita untuk lebih fokus kepada tugas-tugas yang lebih memerlukan orang kata kemanusiaan punya angle ataupun aspek. Tapi mana-mana benda yang boleh AI bantu dari segi operation dan sebagainya, memang kita sepatutnya kata gunakan sepenuhnya lah. Tapi dari segi pelajar memang mungkin ada tanggapan bahawa pelajar bila guna AI dia hantar assignment betul-betul tapi kita ada tools-tools yang sesuai lah untuk kena pasti dan memastikan kalau projek misalnya, sebab memang pelajar dunia kita 24 jam. Pelajar memang boleh refer. Dia bukan kecuali dia adalah peperiksaan bertulis di mana dia memang jawab di situ saja. Tapi dari segi projek dan sebagainya, memang sebagai pelajar kebolehan dia untuk mencari potential solution dan sebagainya untuk dia refer dan implement dalam melaksanakan tugas dia, itu satu kemahiran yang perlulah. Bila dia di dunia pekerjaan dan sebagainya pun kita akan perlukan kemahiran tu. Faham. Okey Cik Faizul, kita sambung lagi selepas ni. Kita rehat sebentar. Kita akan jumpa sekejap lagi. Okey, bertemu kita kembali selepas tadi kita dah berbual bermacam-macam, dan juga tadi kita simpulkan bahawa kita memang bercakap tentang sejarah, amanah dan juga masa hadapan Diploma Space UTM. Sejarah kita dah bercakap tadi Cik Faizul, kita dah bincangkan. Amanah pun kita dah bersembangkan pasal transisi, daripada segi transisi apa yang kita terima, kita sambut dan kita buat. Dan daripada segi masa hadapannya pula, di pandangan Encik Faizul sendiri, Encik Faizul, apakah hala tuju masa hadapan program Diploma Space UTM kita? Yang pertamanya, kita kena pastikan yang sampai bila-bila pun kualiti dan warisan jenama UTM diploma tu terjaga. Pada masa yang sama, kita juga memandangkan space UTM telah diamanahkan oleh UTM kan, untuk menguruskan program diploma ni. Jadi di pihak space UTM, pertamanya kena mengekalkan yang sedia ada dari segi kualitinya. Faham. Memenuhi sebarang keperluan terkini yang akan datang, sebab keperluan ni memang tak berhenti, akan sentiasa ada, dan semua, bukan kerana semua program diploma ni dia akan tertakluk kepada keadaan semasa dunia. Betul. Teknologi, keadaan semasa negara, perubahan politik dan sebagainya, itu akan sedikit sebanyak akan ada kesan. Demand market juga. Market demand, keperluan industri. Betul, keperluan industri. Betul. Jadi kita kena sentiasa memastikan bahawa kualiti itu akan terus terjamin dengan mengekalkan engagement ataupun penglibatan pihak-pihak luar, dari segi nak memastikan tu, kita memang bila kita memurnikan kurikulum tu, salah satu benda penting yang kita kena tengok selain pada standard adalah benchmarking lah. Jadi memang semua program, bukan diploma saja, kena sentiasa akan terus membuat benchmarking, melihat program-program bidang yang sama ditawarkan di universiti luar negara dan juga dalam negara, untuk pastikan kita terus menjaga kualiti program-program sedia ada. Tapi pada masa yang sama juga
ada perubahan dari segi pendidikan ni, di mana contohnya diploma dalam bentuk ODL. Faham? Jadi Faham? beberapa program dari diploma ni juga akan di ODL-kan. Mungkin penawarannya akan ada sama ada secara program konvensional ataupun kita tawarkan contohnya yang kita telah dalam langkah membangunkan dan belum mendapat kelulusan sepenuhnya lah, masih di peringkat universiti. Belum sampai ke KPT lagi, diploma sains komputer, diploma perakaunan dan juga diploma pengurusan teknologi. Itu antara yang kita sedang orang kata membangunkan Untuk sama ODL. juga untuk ODL tiga diploma, dan juga kita juga melihat keperluan untuk program micro credential bagi program-program diploma yang Kita yang ada sedia sekarang ada. ni. Macam mana supaya program-program tersebut mungkin boleh dijadikan dalam bentuk stackable. Kan? Dan supaya pelajar boleh instead of dia ambil the whole diploma, ada yang dia nak ambil kursus-kursus tertentu, Kursus, betul. tapi dia dapat micro credential, dapat batch tu lah, dia dapat batch kan. yang tertentu. Sebab kalau kita tengok belajar ni ada yang dalam bentuk yang kecil, yang itu saja yang dia nak. Betul. Tapi bila dia cukup batch dia, mungkin dia boleh dapat sijil ataupun dapat diploma. So itu dari segi mood orang kata penyampaian ataupun kat mana kita tawarkan. Selain daripada itu, mungkin program-program barulah yang seterusnya yang mungkin kita memang ada nak perancangan kita akan datang di masa hadapan. Mungkin ada program-program baru yang kita boleh tawarkan di peringkat AI ke boleh jadi. Betul, diploma AI pun sedang dalam pembangunan juga. Faham. Jadi ada isu-isu yang bila kita nak tawarkan program, kita juga kena lihat daripada program standard dan sebagainya. Tapi saya merasakan bahawa banyak diploma-diploma lain juga yang memang yang kita belum tawarkan, kita akan mungkin kena pasti dan cuba tawarkan. Mana yang kita dah sedia tawarkan ni, kita kena terus jaga nama baik, kualiti, supaya bila kita graduan tu kata dia ada diploma daripada UTM, dia ada makna dan ada kekuatan di situlah. Betul. Encik Faizul rasa yalah, bila kita cakap pasal space UTM ataupun space ni, memang kita dikenali sebagai sekolah profesional yang mana lebih kepada part time program sebelum ini. Okay, dia punya image-nya yang dibawa adalah kepada program part time, separuh masa. Lepas tu dulu pun kita pernah ada program eksekutif kan, yang dulu pun kita ada buat program profesional sekejap dan sebagainya. Jadi kita punya memang image space ni biasanya kita banyak ketengahkan program-program yang memang kata orang tu lifelong learning punya konsep. Okay. Tapi apa pandangan Cik Faizul, kenapa perlu adanya dan pentingnya sisi diploma UTM, space UTM ni di dalam space UTM? Sedangkan dia bukanlah program separuh masa dan sebagainya kan? Saya rasa poin utamanya adalah universiti buat keputusan bahawa untuk program peringkat diploma ni diuruskan oleh space. Faham. Jadi that's the first thing first lah. Itu yang utamanya. Jadi bila space telah diberi tanggungjawab itu, jadi kita di space akan menerima dan menguruskan sebaiknya lah. Dan pengurusan ni sebenarnya menariknya tentang pelajar ni, mungkin walaupun kita di pusat pengajian diploma, jadi dia punya orang kata urusan ataupun operasi ataupun cabaran dia bermula dari sebelum pelajar masuk lagi. Betul. Kan, dari segi marketingnya. Kemudian bila pelajar dah dengan kita, kita kena uruskan dan sebagainya. Dan bila dia dah graduan pun, kita masih lagi ada engagement dengan dia. Sebab tu bila kita ada contohnya sesi-sesi semakan ataupun audit dan sebagainya, kita akan ambil juga input daripada bekas-bekas pelajar kita. Jadi hubungan itu sebenarnya panjang lah. Dia bukan dia daftar hari ni, kita engage dengan dia habis convo, dah kita jadi proses tu berterusan. Setuju. Dan juga saya rasa menarik juga kita punya program diploma space UTM kita bukan saja mappingkan satu. Dalam program diploma space UTM kita akan dalam masa yang sama kita ada mappingkan dia untuk diploma part time. Betul. Dalam masa yang sama kita mappingkan dia untuk program kerjasama. Betul tak Cik Faizul kan? Maknanya kita dah satu acu kita acukan lagi anak-anaknya. Itulah. Betul Cik Faizul kan? Produk yang sama tadi juga ditawarkan dengan kualiti yang sama. Cik Faizul kan? Betul. Maksudnya produk yang sama, kualiti dari segi kandungannya
Okay, tapi kita juga tawarkan di kolej-kolej Ya, kita kerjasama. extendkan Kita dia. tawarkan juga di program separuh masa, tapi implementation tu sudah tentu ada perbezaan lah. Betul, faham. Bila pelajar separuh masa, dia punya berapa kursus yang dia boleh ambil per semester akan berbeza. Betul. Jadi susunan kursus juga akan berbeza. Betul. Dari satu segi itu, tapi peperiksaan untuk separuh masa untuk diploma adalah sama. Sama, ya. Jadi dari segi kualiti tu Juga tidak ada orang kata isu lah di situ. Untuk yang program kerjasama mungkin jadualnya sedikit berbeza dan dilaksanakan di kolej-kolej, tapi kita ada juga dari segi pengawalan kualiti tu kita ada lawatan kualiti dan soalan juga adalah daripada pusat pengajian diploma untuk pastikan bahawa walaupun dilaksanakan di kolej-kolej kerjasama ni, tapi dari segi kualiti program tersebut, assessment dan sebagainya masih terjagalah. Itu agak juga orang kata situasi itu memberi satu sebab dia agak unik, berbeza, jadi perlukan pengurusan yang paling baik lah untuk memastikan bahawa semuanya berjalan seperti yang sepatutnya. Okey. Dan juga tadi kita dah berbincang macam-macam juga, dan juga kita nak akhirilah kita punya podcast kita pada hari ini dalam satu ayat. Okey, dalam satu ayat, apakah yang mungkin Encik Faizul nak sampaikan berkaitan dengan program Diploma Space UTM? Mungkin saya boleh nyatakan bahawa Diploma UTM ni bukan sekadar satu permulaan kepada pengajian tinggi. Tapi dia juga sebenarnya adalah langkah pertama untuk bina masa depan setiap pelajar ni. Untuk join industri, seterusnya menyumbang kepada negara. Itulah. Okey, itu saja dengan kita punya siaran daripada podcast kita pada hari ini. Dan juga terima kasih ucapkan kepada Encik Faizul di atas kesudian all the way from Kuala Lumpur datang untuk menyantuni kita. Kata orang tu ambil masa sedikit tapi boleh bersembang, boleh berkongsi dengan semua orang berkaitan dengan program Diploma Space UTM kita lah kan. Dan juga jangan lupa untuk saksikan kita punya podcast kita di Space UTM, YouTube dan juga Facebook kita. Okey, dan juga jangan lupa untuk subscribe, turn on notification kita di kita punya YouTube dan sebagainya di Space UTM yang dibawakan next on podcast yang dibawakan khas oleh Space UTM. Okey, terima kasih semua. Bye Encik Faizul, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.